Okey, selamat kembali kita ke Dunia Dunia Yok. Yok. Okey Yok, hari ni kita ambil masa sikit membuat lawatan, orang kata mencari ilmu. Cari ilmu. Jadi Dunia Yok ni kita siasa maju ke depan untuk mencari ilmu dan mengisi macam mana dunia ni bergerak. Ya, betul. Jadi dunia ni tiada sempadan Yok. Tiada sempadan. Ha, Masa terus berjalan. masa terus berjalan. Yok Jadi pun akan tetap mengisi masa-masa tersebut dengan karya-karya Yok yang terbaru nanti. jadi kita tengok ni Yok, signboard dia. Signboard dia tulis sini adalah audio studio. Betul tak Yok? Audio ni maksudnya suara lah. Suara. Audio studio. Sistem suara. Tempat rakaman, kata senang Yok, nyanyi lah Yok. Yang diorang duduk. Macam kata, orang pencipta dengan penyanyi tu kan? Ya, composer dengan penyanyi. Betul, dia ada macam speaker tu ada saringan-saringan tu kan? Kak. Repeat balik, nyanyi balik. Itu ya suara kita jadi sedap tu. Jadi sedap Yok. Jadi ke depan nanti Yok kita buat dunia Yok macam mana diorang menyanyi. Yok pun nyanyilah. Pocok paku, ulang raja apa ke jadi. Yok nak nyanyi lagu intim yang apa ni, nasyid tu bahu-membahu tu gitu juga. Boleh Yok, boleh Yok. Okay. Apabila kita dah terdedah dalam audio studio ni Yok, kita akan dapat maklumat Yok. InsyaAllah. Macam mana dunia muzik ni bergerak Yok. Betul. Betul tak Yok? Betul. Cuba tengok dalam Yok. Mari kita masuk dalam Yok. Ni Yok, lawatan kita ni. Itu alat audio. Yok, masuk dalam Yok. Boleh Yok pakai nak kasut? bergerak ni. Boleh pakai kasut? Okay. Mana Oh, Yok? Yok. canggih ni. Yok masuk ni. Yok nak tahu dunia muzik ni macam mana? Ya, tengok tu canggih. Pak Altan ni. Ya, Yok kata nak main gitar, ada gitar Yok. Ada Yok dapat dengan gitar elektrik. Ya, Yok kata hari tu nak tembak-tembak sikit. Drama. Boleh. Yok boleh cuba Yok. Ada boleh. Boleh. Tak ada masalah Yok. Hari ni diorang suruh Yok ketuk-ketuk sikit. Yok try. Boleh duduk boleh Yok. Yok selama ni tak pernah merasa drum ni, boleh rasa drum macam mana Yok. Ya, itu dia. Tak ada dia punya pengetuk Yok. Biasa pengetuk ni tak kat tepi Yok. Tak ada. Yok bunyi mulut je lah. Yok punya Gulung. Yok di mana Yok? Dekat belakang tu? Audio studio Unique KL. Ya, jadi diorang ni menyediakan fasiliti yang sangat bagus. Betul. Untuk didedahkan kepada student-student yang belajar kat sini. Ya, betul tak Yok? Betul. Ya, jadi kalau Yok student, Yok rasa macam seronok tak Yok? Yok rasa macam lengkap lah. Lengkap ya? Lengkap. Ya, tadi lawatan-lawatan kemudahan sini memang banyak yang bagus Yok. Betul. Ya, terbaik. Memang terbaik lah Unique ni Yok menyediakan. tak nak pegang gitar Yok? Mana jadi kata Yok sebagai race? Boleh pegang gitar. Boleh Yok. Takut jatuh mahal. Yok janganlah rentak ke dinding pula. Okey, Yok pegang Yok pegang. Berat. Nak nampak gayanya Yok ni seorang ahli muzik Yok. Ini kalau kalau cerita apa yang Piramli Music tu? Bunyi gitar pun boleh. Satu lagi yang Piramli Mata Buta tu Yok. Oh tu. Yang Kasing, cerita Kasing Selamat Yok. Kasing Selamat. Ya. Kasing. Betul tak Yok? Betul. Gaya Yok. Jadi kemudahan gitar pun ada Yok ni. Ada. Okey Yok, terbaik Yok. Baik. Ya. Alright Yok. Yok takut gitarnya jatuh tu. Mahal. 20,000 ada ni. 20,000 tak tahulah Yok. Bukan orang kata dulu bukan dunia kita, sekarang ni dunia Yok. Jadi Yok ni dia kata nak berasa mana Yok. Betul? Ya, okey Yok. Apa bagusnya dekat sini Yok bagi kata-kata kat adik-adik tu kalau nak cuba masuk dunia, dia belajar Yok bahagian orang kata jurusan dia ambil dekat sini. Tapi orang kata sambilan tu dia boleh belajar benda ni. Betul. Okey Yok, bagi kata-kata terakhir. Okey, kepada adik-adik yang berminat kepada audio visual lah. Visual. Maksudnya bolehlah bertanya kepada orang yang berkenaan untuk mendalami kursus ni. Alright. Semoga sesiapa yang dapat belajar dah sehingga berjaya. Ya. Unique KL ni banyak kampu-kampu lain lagi untuk adik-adik boleh masuk lah.
Jadi salah satu kelebihan mana-mana kampus tu dia ada kelebihan masing-masing. Kan. Jadi orang kata belajar bahagian jururawat, tapi tempat kemudahan tu ada bahagian dedahnya muzik atau media sosial. Boleh ambil ilmu tu. Betul. Tak ada masalah. Ya, betul tak, Yok? Betul. Okey, terbaik. Di mana kita, Yok? Di dunia, Yok. Dunia, Yok.